Ada gambar baby. Gambar tu apa? Kau tahu dia jawab apa? Gambar Ni baby. gambar bayi apa kau jawab? Ada gambar payung, ada gambar hujan. Jawapan budak tu, jangan kata abang tak payung. Gambarkan segitiga sama kaki. Yo. Segitiga kaki. Tak salah. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak baca jawapan lawak budak-budak sekolah. Kan budak-budak sekolah kan diorang ada ujian, exam. Ujian exam berbeza dia. Itulah, lama sangat tak sekolah. Macam itulah beza dia. Tak ada beza. So hari ni kita nak membacakan beberapa jawapan-jawapan lawak budak sekolah. Tapi guys, disclaimer, konten ini hanyalah untuk hiburan semata-mata. Tolong jangan tiru apa yang diorang buat. Jangan tiru apa yang diorang tulis ni. Walaupun dia kelakar, tapi kalau dalam exam, jangan buatlah benda-benda macam tu. Korang jawab benda yang betul. Faham tak? Jawab contoh macam 3 campur 2 berapa 5. Bukannya jawapan yang pelik-pelik. So kita just nak tengok sebab kelakar sebenarnya. Memang kadang-kadang kelakar, tapi dalam sudut hati rasa macam sedih pula sebab diorang ni buat main. Jawapan-jawapan dekat dalam exam diorang, peperiksaan diorang. So hari ni kita nak bacalah beberapa jawapan-jawapan budak sekolah ni lah. Kadang-kadang yang kelakar tu kelakar, yang menyakitkan hati tu menyakitkan hati lah. Okay, so aku dah disclaimer kat sini. Tolong jangan tiru aksi ini. Jawab exam korang betul-betul. Kalau korang tak faham, tak tahu sangat tu, jangan mengapu-ngapu. Jawab soalan, berfikir dulu baru korang jawab. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Kelakar sangat ke? Sebab benda ni dah viral 2-3 tahun lepas. So hari ni kita baru nak tengok. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Seberapa lawakkah jawapan diorang? Jom kita tengok. Jom kita baca. Nyatakan 3 jenis najis dalam Islam. Yang pertama, cat. Yang kedua, keras. Yang ketiga, kuning-kuning. Sorry. Memang kelakar weh. Kenapa kau pergi describe 3 jenis najis mughalazah, najis muhaffafah, yang kau pergi describe tekstur tai tu kenapa? Allah, budak-budak ni. Keras kuning. No. Mesti tahi kau macam tu kan? Ya Allah, kenapa lah dia pergi bukan describe jenis 3 jenis. Lagu dia pun tak membantu. Kau dengar lagu dia. Siutlah kelakar gila. Okay. Kedua, tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah. Okay, so cikgu ni antara conversation cikgu dan juga anak dia. Fikirlah perkara tu masak-masak sebelum kamu membuat keputusan. So Harun ni kena jawab. Tapi budak ni jawab macam ni. Cikgu melatih, mari kita berkahwin. Apa ni? Kau nak kahwin dengan cikgu pula? Wah, dialog yang sesuai, bukan dialog yang merapu dek. Bukan salah tu. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Ni gambar orang kahwin. Jawapan dia, bagai kera mendapat bunga. Manalah kau belajar di sekolah mana ni? Sekolah mana? Mungkin sebab dia tengok perempuan tu pegang bunga, so dia cakap perempuan tu kera. Ya Allah, dia haka kau ni. Dia haka. Nyatakan peribahasa sesuai berdasarkan gambar. Gambar dia lelaki macam kahwin dengan perempuan kan? Jawapan dia, seperti ayah kahwin lain. Jujurnya. Anak siapa yang jujur sangat ni? Ya Allah, bukan dek. Salah, bukan. Jawapan dia apa? Peribahasa sesuai. Bagai pinang dibelah 2. Bukan ayah kahwin lain. Bukan. Aduh. Ini kelakar. Okay. So dia suruh nyatakan, tak tahu lah apa benda, tapi ada gambar payung, ada gambar hujan. Jawapan budak tu, jangan kata abang tak payung. Kau ni banyak sangat ni. Banyak sangat tengok TikTok ni kan? Siapalah yang ajar kata abang tak payung?
Main-main lah kau. Bapak kau hantar pergi sekolah buat apa? Bukannya main TikTok. Belajar dek, belajar. Ya Allah. Sediakan payung sebelum hujan. Nampak? Walaupun dah berapa puluh tahun tak sekolah. Ni Hakak bagi tahu jawapan. Uish, ni lagi seram. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi dalam ayat tersebut. Okey. Kemuka peribahasa. Sejak berkahwin dengan jutawan, Siti sering bersedih dan merasa terkongkong. Sungguh pun hidupnya dalam serba kemewahan. Jawapan dia, bagai burung dalam seluar. Bombastic side-eye. Criminal offensive Kau side. memang tak masuk kelas Kau pergi mana dek? Masa kelas bahasa Melayu kau pergi toilet ke? Apa benda punya jawapan tu? Nenek menasihati cucu-cucunya supaya mengambil contoh orang-orang yang baik. Sebaliknya perangai orang jahat jangan ditiru. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan jolok. Cukup. Aku dah tak sanggup dah tengok video-video macam ni. Which ray is the most dangerous? Sinar manakah yang paling bahaya? Sinar matamu. No. Matamu melemahkanku. Tak salah. Tapi dalam jawapan dekat dalam exam bukan macam ni. Jawapan tu tak salah dek. Cuma dalam exam bukan macam tu yang menjawabnya ya. Explain your answer. Yang sinar matamu bagai api menyambar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ya Allah. Simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan gambar dekat atas. Membawang. Apa ni? Ya Allah, apa ni? Apakah ujian yang kau beri padaku, ya Allah? Tak lucu ya bila murid jawab macam ni. Pendidikan kita tak serius. Penguasaan asas subjek terah makin merundum. Peratusan murid cicim. Okey. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel yang anda kaji di tingkatan 1. Berdasarkan novel Sejambak Bakti, jelaskan 3 nilai berserta contoh peristiwa yang sesuai. Ya Allah, dia bagi voice note. Rakan-rakan. Dia nak suruh cikgu kau tekan ke macam mana? Aku try tekan. Tak jadi. Apa? Siap bagi waktu masa tu. Period of time 3 minit 27 saat. Bombastic Ya Allah, side-eye. ya Tuhan. Kenapa? Inilah dia orang belajar jawab-jawab macam ni. Aku takkan terfikir nak jawab benda-benda macam ni kat dalam exam. Ini budak kelas mana kelas mana yang jawab macam ni? Aku jadi cikgu. Okey, jawapan ulangan anak yang bikin ngakak. Okey, soalan dia, hari kiamat pasti A terjadi. Dia jawab seru. Seru bahasa Malaysia apa? Bahasa Melayu apa? Seronok. Nak kata salah pun seram juga weh. Okey. Ibu membeli 3 telur. Ibu akan membuat kuih. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur tu tak habis? Tidak usah bikin kuih. Pertanyaannya aneh. Savage ke macam tu? Savage. Marah lah macam ni. Beni bermain di rumah Danu. Sebelum bermain, Beni marah-marah kepada ibu. Kan jawapan dia A. Aku bagi jawapan bocor. Jawapan dia A, bukan C. Okay. Gendang dapat berbunyi dengan cara ditabuk. Siapa yang ajar dia ni weh? Bermain layang-layang memanfaatkan gerak. Apa ni? Tak faham. Sesama teman tidak boleh sayang. Ada 2 je jawapan kat situ, dek. Kenapa kau pilih sayang? Gambarkan segitiga sama kaki. Yo. Segitiga kaki. Tak salah. Cikgu dia tak salah. Pemahaman dia yang tak berapa nak faham. Tak salah tapi aku confused lah, dek. Bukan macam tu konsep dia, dek. Yang ada di langit adalah alien. Bukan. Alien cerita apa yang kau tengok, dek? Bukan alien. Perhatikan gambar berikut. Mela melakukan gerak tari menirukan pocong.
bocor buat macam ni weh? Tapi kan dia buat apa sebenarnya? Apa tu? Helikopter. Helikopter. Berikan 2 peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Jawapan dia, first, menghantar ke sekolah, mengambil di sekolah. No. Okeylah, itu peranan-peranan kalau nak hantar anak. Bukan spesifik macam tu, dek. Bukan spesifik macam tu, bukan, dek. Okey, ni telur. Ini telur. Kau tengok tu, dia bagi gambar telur. Dia suruh buat ayat menggambarkan ni. Ini adalah telur. Oh my god, what is that? Oh my god! Macam-macam lah jawapan budak-budak ni. Macam-macam. Senaraikan 2 contoh perkara gaib selain hari akhirat. Ya Allah. Jawapan ini aku dah tengok. Wow, ini susah lah doh. Sumpah susah. So guys, itu sahajalah jawapan-jawapan. Kejap, aku dah tengok ni. Kejap kelakar ni mengalkan. Ni kelakar. Ada gambar baby. Dia suruh bagi jawapan. Gambar tu apa? Kau tahu dia jawab apa? Gambar baby. Gambar bayi apa kau ajak? Jap cepat. Aku syak dia ni typo dah. B ba? Typo dalam tulisan tangan. Bukan I, tapi Y. Ataupun bukan B, tapi Y juga. Dek, bukan. Kau marah sangat ke dengan adik kau, adik baby kau, sampai kau panggil dia? Ya Allah, ya Tuhan. Kelakor tapi macam sakit juga hati kan sebenarnya. Okeylah. So aku rasa tu sahajalah untuk video kita hari ini. Macam-macam jawapan yang aku jumpa pada hari ni. So kepada adik-adik, disclaimer, tolong jangan nak jadi savage sangat. Walaupun korang tak tahu, jawablah soalan, jawapan, bagilah jawapan-jawapan yang bernas sikit ya. Tolong jangan nak jawab benda-benda yang aku sendiri rasa macam kita ni dah gagal menjadi seorang generasi yang dipandu, guys. Aku sedih. So kepada adik-adik, tolong jawab dengan jawapan yang betul, bukan jawapan yang meraban menjadi lagi-lagi jawapan yang bombastic side eye. biasa kau ni, biasa ni. Selalu sangat tengok TikTok ni. Kau delete TikTok sekarang? Download pula. Okeylah, so aku rasa tu saja. So pada adik-adik, jawab exam betul-betul. Jangan buat lawak tak kelakar. Dia kelakar juga, tapi jangan buat dah. Okey, jangan normalise berarti. Kesian weh aku tengok budak-budak ni. Exam ni bukan sekadar untuk buat suka-suka tau. Dia nak menguji korang punya, kata apa tu, apa yang korang belajar dekat sekolah. Tahu? Okay? So aku rasa sahaja macam biasa. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and all that. Stay safe. Bye.